Dekat tangan aku ni ada 3 Mega Latias EX box. 2 ni aku beli dekat Switzerland. Satu lagi ni aku dapat daripada Latias Trading. Jadi kalau nak tahu apa perbezaannya, kena tengoklah video ni, okey? Hola, bersama aku lagi Kaini dan Cakap Josli. Apa khabar semua? Aku nak ucapkan terima kasih dekat korang yang masih setia lagi menonton channel aku, iaitu AMD, Anak Melayu Motor Dunia. Dan macam yang korang tahu, hari ni kita nak buka satu box, di mana box ni sekarang ni hype sebab dekat stok Malaysia kebanyakan kedai memang dah tak ada. Kalau dapat pun dapat sikit macam tu. Iaitu box yang tadi aku cerita tadi, iaitu Mega Latias EX, okey? Jadi aku sebenarnya sebelum aku dapat daripada Latias Trading, aku dapatkan box ni pada Latias Trading dalam harga dia 100 lebih kot macam tu. Aku tak tahu harga pasaran sekarang ni ada yang jual 300 untuk box ni. Aku dah terbeli dekat Switzerland masa tu sebab aku ada kerja dekat sana. Aku terbeli 2 Mega Latias EX ni. Jadi hari ni aku nak buka yang aku beli kat Switzerland sebab kotak dia agak dah bercelaru. Tapi dia ada perbezaan yang beli dekat stok dekat Malaysia dan stok dekat Switzerland. Sebab apa aku kata berbeza? Di mana kalau kau beli stok dekat Malaysia, kau akan dapat 2 Mega Evolution dan 2 Destined Rivals. Dan kalau dekat Switzerland yang aku beli box ni, dah ada perbezaan dia di mana kau akan dapat 1 Destined Rival, 2 Mega Evolution dan 1 Journey Together. Sangat berbeza lah jadinya. Kedua-dua box ni ada ni, tapi aku akan buka yang aku beli dekat Swiss hari tu. Jadi aku ada 2 box. Harga dia pun murah, RM140. Kalau kat Malaysia mahal Aku pergi mana pun aku tengok box ni harga dia RM140 macam tu. Jadi aku akan buka 2 box saja untuk hari ni, di mana daripada aku beli dekat Switzerland. Sebab kita akan battlekan. Nanti kau boleh pilih lah nak team mana Sebab dalam ni ada 1 Journey Together, 2 Mega Evolution dan 1 Destined Rivals saja. Jadi aku pun tak nak buang masa panjang sebab kita buka 2 box ni, takut video ni jadi panjang. Jadi jomlah kita buka 2 Mega Latias EX box. Jom kita buka. Jom. Okey, macam aku cakap tadi, hari ni kita nak buka 2 box daripada Mega Latias EX yang aku beli dekat Switzerland masa tu. Jadi kita ada 2 box ni. Jadi korang boleh pilih team nak team 1 ataupun team 2. Sekejap lagi kita akan bahagikan team. Jadi kau nak team 1 ataupun team 2 macam tu. Jadi tanpa masa, aku nak korang tunggu sekejap untuk aku buka box ni. Tunggu sebentar, okey? Okey, aku dah settle bahagikan tim. Jadi kita ada tim 1 dan tim 2. Aku kali ni pilih tim 2. Dan dalam setiap box tu kau akan dapat 2 ni kad ni dia jenis boleh bergerak macam tu. Mega Latias, jumbo card. Selalu dulu dia bagi biasa dan belakang dia pun tekstur tak sama macam jumbo card yang lain Okey, dia boleh gerak. Dan kita letak tepi dan kita dapat 2 promo card Latias. Okey. Mega Latias EX. Dan 4 booster pack yang aku cakap tadi, Journey Together, Mega Evolution 2 dan Destined Rival 1. Jadi tanpa memasa, jom kita buka dulu daripada team 1 yang ada Lil dengan Jigglypuff okey. Aku pun tak pernah lagi buka pack daripada yang aku beli daripada tempat lain Saya biasa beli kat Malaysia je. Tapi kita tak tahulah macam mana. Tapi setakat ni kad ni English, okey. Kad bahasa Inggeris. Sebab itu pun aku tersalah ambil. Nasib baik aku tengok betul-betul. Tak ambil bahasa Jerman, okey. Jadi kita ada Wilmer, Enzorua, Darumaka. Jadi aku nak bagi tahu dulu, kalau kau beli box macam ni, jangan harap untuk hit yang besar-besar Biasa hit yang boleh dapat ni biasa-biasa saja. Kita dapat Reshiram IR yang tak ada ni. Biasa kalau kau beli Journey Together, kau boleh dapat Reshiram yang ada Journey Together. Yang ni tak ada Journey Together. Reshiram. Okey. Hit pertama kita. Dan kita terus ke
kita pergi ke Destined Rival dulu, okey. Kita tengok Destined Rival ada apa hit yang best dalam ni. Kita tengok. Dan aku share code card macam biasa. Satu code card di belakang ke depan. Ada tak sesuatu dalam ni. Tapi macam aku cakap jangan letak harapan. Takut kau kecewa untuk pack-pack macam ni daripada box macam ni. Mark, Air Canyon, Team Rocket Giovanni, Reverse Holo Primen, Team Rocket Chingli, dan kita dapat Team Rocket Zeb Moltres. Dapat satu lagi hit daripada Team 1. Aku Team 2. Nampaknya dah double hit Kita teruskan spek seterusnya daripada Mega Evolution. Okey, kita tengok Mega Evolution pula macam mana. Set yang terbaru untuk tahun ni. Jadi kita tengok ada apa-apa tak. Tapi jangan letak harapan. Okey, Riolu. Kita ada Vulpix, Mega Signal. Kita ada Sendija, Inteleon, Nuzleaf Reverse, Snom Reverse, dan kita ada Mega Absol EX full art hit juga ada 4 hit total dalam ni. Dan last pack 3 hit, 4 hit lah. Tak tahulah pack akhir ni rasa tak ada dah hit. Tapi memang back to back hit dia. Code card macam biasa, satu card belakang bawa ke depan. Dan kita mulakan dengan Basic Energy, Nama, Krogang, Spoik, Snover, Gold Digger, Repeal, Ninetales, Pachirisun Reverse, Forest of Vitality, dan Alakazam. Tak ada. Nampaknya 3 hit daripada Team 1. Okay, kita teruskan kepada Team 2, di mana pack pertama kita iaitu Journey Together. Okay, tengok dulu Journey Together pack pertama macam mana. Code card macam biasa, satu card di belakang bawa ke depan. Dan kita mulakan dengan Energy. Kita ada Larvita, Remoraid, Carablast, Castellion. Kita ada Weezing, Verdizo, Hawk Choice Band, Naiber Reverse Holo, Wiggle Reverse Holo. Kita dapat Veluza EX pun dapat hit juga, tapi EX biasa. Okay, tak sini. Pack seterusnya daripada Destined Rival. Destined Rival ni biasa orang je SIR lah. Tapi bagi aku SIR sangat susah lah untuk Destined Rival. Destined Rival ni dia memang bagi aku susah-susah lah kalau kau nak dapat terutama sekali kat Mewtwo tu. Orang selalu cari Mewtwo tu. Mewtwo tu memang orang akan cari lah, senang cerita. Okay, Morgram, Team Rocket, Archer, Scrafty Reverse, Team Rocket Marib, dan Magcargo. Nampaknya team aku tak ada apa-apa Satu hit biasa je. Kita pergi ke Mega Evolution. Okay, Mega Evolution orang selalu cari gold. Gold tu pun paling susah untuk dapat sebenarnya. Okay, kita tengok Energy Onyx, ada Escune, ada Lopunny, Next Track, Latios, kita ada Marshadow, ada Goldigo, Boss Order Reverse Holo, tak ada apa-apa, Riven Reverse, dan kita ada Xenius saja. Dan last pack daripada team aku. Setakat ni mesti aku tak ada apa-apa. Kita yang best hit banyak sebelah sini. Kita dapat full art, kita dapat IR, dan kita dapat EX biasa. Okay, last pack. Adakah last pack Magic, Setslash, Execute, Gimhole, Marshadow, Fighting Gong, Kadabra, Nuzleaf. Okay, kita relax dulu. Pun tak ada. Dalmash, Reverse Holo, pun tak ada. Alakazam sahaja. Nampaknya tim aku memang satu hit saja. Okay, tim nombor 1 menang sebab dia dapat 3 hit. Dia dapat Mega Absol, Team Rocket Moltres, Reshirams IR, dan ni Veluza EX dan promo card. Jadi tim pertama menang, tim kedua kalah tim aku. Jadi itu sajalah untuk video hari ini. Kita jumpa lagi episod akan datang. Ciao, assalamualaikum.